Hari ni kita nak pergi car wash, nak buktikan yang kereta Myvi yang kita cuci ni macam mana hasil dia pergi car wash dengan yang kita cuci dengan sabun dan makeover. Okey, boleh nampak dekat sini bawah ni pun belum. Okey, sini semua ni belum. Okey, seperti yang kita janjikan tadi, okey, kita nak pergi car wash untuk cuci kereta Myvi kat ferry ni. Boleh tengok dia cuci ni, dia orang bukan macam cuci ngelak-ngelak macam ala-ala kadar tau. Boleh tengok dia orang lepas cuci tu memang bersih lah. Tadi dah tengok kita dah pergi car wash. Kereta ni memang betul-betul baru balik car wash. Nak tak Kak Ferry buat kat bumper bawah? Tengok ni kat bumper bawah Apalah sangat sebab Kak Ferry hari tu dah habis dah. Ni memang dah lama punya. Apalah sangat berbandingkan kalau kita nak kena keluar beratus ringgit untuk pergi polish kan. Nampak tak? Kak Ferry ni tak ada nyental-nyental pun. Ini memang dah terkopik. Cek dia dah terkopik. Rasanya dia langgar-langgar batu kecil tu kan. Nampak tak? Nampak tak? Okey, nampak? Beza tau. Beza sangat-sangat. Yang ni yang dah kena cuci. Ini belum cuci. Kalau tengok warna ni lagi seri tau. So, boleh try cuci, serikan kereta dengan sabun padang makeover.